Then Liu coming through against Josephin Norizudin, 21-16, 18-21, 22-20. Very expressive in his celebrations. 7 sama. Okey, kembali bersiaran, kita tengok apa yang akan berlaku. Oh, satu smash kencang. He's got great height, not enough on the lift to try and get it past him. Takes quite a bit of effort to try and get it over. Chen Boyang, to be fair. 8-7. Kita kena tukar strategi ni. Ah, cantik Wujik, cantik. Cantik satu smash dari Wujik, power tu. Chen and Liu came out with the victory to stay in the fixture, 21-18, and the last one they power passed Fernando and Maulana. Tak boleh full screen, you kena zoom. 21-12. Okey, kepada yang baru mengikuti siaran ni dan baru follow, mungkin tak tahu lagi trik-trik dah, you kena full screen tu, kemudian you zoom sendiri. Saya tak boleh full screen, jadi semua orang tak boleh tengok. Okey, boleh share lagi, siapa yang belum follow boleh follow. Peluang. Cantik follow up yang dilakukan oleh Wujik. Okey, dah dapat Alright. So nanti ada yang bertanya boleh beritahu juga kepada orang lain. 10. Oh, terlalu rapat. 9-10. Boleh share kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Ah, cantik. Cantik, kita beri tumpukan. Final ke bang? Ya, Federico. Hari Ahad mesti final. Ini final di antara Malaysia menentang China. Kita harapkan pasangan negara kita ni boleh menebus kekalahan yang dialami oleh Din Fei. Chen Boyang dengan Liu Yi, mereka sebenarnya bukanlah pemain yang menjadi pilihan, berada di ranking ke-16 mereka ni, tetapi bertemu dengan pasangan negara kita yang ketika ini berada di ranking yang ke-6. Seperti saya katakan, ranking bukan segala-galanya. Izzuddin pun kalah, tapi kita tengok bertahan dengan baik. Oh, Chen, saya suka Chen sebab dia cool. Chen Boyang
10-11, semangat di gelanggang sendiri yang membuatkan mereka ini mempamerkan satu perlawanan yang sangat luar biasa. Semalam mereka mengalahkan Maulana dan Karnando dari Indonesia di peringkat separuh akhir. Keluar. Mati yang ke-12. They really show off their ability to go all the way in matches. That strength, solid conditioning levels. Did end up losing to Kim Won Ho and Cheo Soon Jae. They took them to 3 games. Boleh diangkat lagi. Cantik. Oh. Tetapi bila bola semakin ke depan, bola semakin tanggung, akhirnya mudah dimatikan. Kalau saya pun boleh. Bola tanggung semua boleh. Pakcik yang duduk sebelah rumah saya ni boleh kalau bola tanggung. Okey, siapa yang belum lagi follow, sila follow Imran Hilmi. Imran Halimi, terima kasih. Ijat, terima kasih kerana follow. Yang lain belum follow, kita akan ban dia. Very strong showing here at the Badminton Asia Championships once again. Cantik. Cantik Chia, Aaron Chia. Bagi dia cukup-cukup. Terima kasih in 96 baru follow. Full nak tengok kat mana bang? Tak ada. Nak tengok full kat sini. Awak tekan je. Awak punya screen tu awak zoom. Boleh je. Ramai dah tanya. Kita selesaikan masalah dia macam tu je. Awak boleh tengok full screen. Cuma mungkin pengulasnya tak bagus. Pengulas tak bagus. Berdesuk kata Ijat. Mr. M follow, terima kasih. Figo Tan follow, terima kasih. Siapa yang belum follow, sila follow. Sebab mungkin lepas ni ada lagi siaran-siaran di kejuaraan lain yang saya akan buat live. Satu bola tanggung yang dihantar oleh Aaron Chia. 13 sama. Boleh share lagi. Terima kasih yang tap screen. Boleh tap screen, boleh share rancangan ini, siaran ini. Terima kasih Buyik, terima kasih kerana membuat renjaman yang padu. Ambil kau. Mata yang ke-14. Come on, beri tepukan sikit. Siapa nak skrin besar boleh zoom. Saya dah buat format melintang ni. You bagi skrin you besar ataupun tap skrin, kemudian zoom in. Ada ramai dah. Saya tak boleh bagi skrin besar. Kalau skrin besar, semua tak boleh tengok. Keluar. Dia nak tengok full kat mana? Tengok kat sini lah. Undang-undang sekarang tak boleh minum tau. Peraturan yang agak ketat, tak boleh minum. Ikan emas, ada orang tanya nak tengok besar macam mana, tolong jawab ikan emas. Yang kawan-kawan kita yang dah lama dia tahu macam mana nak tengok, nak besarkan skrin tu. Yang baru masuk, yang baru bersahabat dengan saya masih lagi tak tahu nak macam mana nak besarkan skrin tu. 15 sama sekarang. Faris Zaidi, terima kasih. Terima kasih ikan emas ikut live. Boleh zoom, tolong bagi tahu. Yang baru layan badminton dengan channel saya ni, dia masih lagi tak tahu kan. So kita pun tak boleh nak salahkan mereka juga. Kawan-kawan kita yang baru masuk, dia kena
Ya. Oh dah sikit guys. Terima kasih Itasani Shop bagi tahu kawan-kawan kita nak tengok besar macam mana boleh zoom. Yang penting tengok badminton. Tengok muka saya tak penting. Dah final ke ni? Dah final Dina. Ni final ni 16-15. Terima kasih Abdul Aziz. Ke Abdul apa? Saya tak nampak huruf tu. Yang follow. Siapa tak follow boleh follow Terima kasih Ikan Mas kerana bantu saya bagi tahu macam mana nak tengok besar. Itu dia. Kau nak lagi? Bagi cukup-cukup dekat dia. Aaron Chia dengan Wu Yi. Mantap bang, mantap. Mata yang ke-17. Muka abang macam Faizal Tahir. Okey. Aduh, Wu Yi. Tak apa Wu Yi, buat balik. 16-17. Mantap Pak Abu. Terima kasih yang follow saya. Siapa yang belum follow boleh follow. Mungkin lepas ni kita akan buat bola ke apa ke dekat sini juga. Katanya Malaysia lawan Vietnam Cantik lah. Kurangkan mistake dekat net. Coach kita dah datang dah. Ijat main attacking, jangan main rally. Muka abang macam Walid. Macam-macam komen pasal muka saya pula. Kita tengok badminton lah. Komen pasal muka saya ni buat apa. Bagus. Bang, bola malam ni ada kan? Bola apa malam ni? Tolong bagi tahu saya. Bola apa malam ni? Mata yang ke-19. Wig dan Aaron Chia kembali menunjukkan kehebatan setelah beberapa game sebelum ini mereka kecundang awal. Setelah mengatakan ada ura-ura akan memisahkan mereka, mereka datang dengan penuh bergaya kali ini dengan menumpaskan pasangan-pasangan yang lebih bagus daripada mereka. Mereka semalam menumpaskan pasangan ketiga dunia Liang dan Wang dengan straight game 21-12, 21-14. Kali ini mereka akan, saya rasa mereka akan menunjukkan jalan keluar juga kepada pemain-pemain China ni. Dua Apex sedang berjuang. Ya, dua Apex sedang berjuang. Fanas kata menang ni bang. Real Madrid ni dia bang. Real Madrid Kaki bola ada juga kat sini Incredibly difficult championship to win. The level of competition. Mata yang ke-18. Wuyik kena kurangkan depan net tu. Mr. Hiragi. So dia balancekan gameplay. Okey, janji ditepati bang. Memang janji ditepati. Awak dah muncul Kebak berempat Heroes baru muncul, tadi tak ada pun. Petang tadi kita dah ada buat live, awak tak ada. Si bertahan. Saya tak boleh bercakap kerana melihat permainan ini sangat-sangat menarik. Masih lagi bertahan. Siapakah yang akan melakukan kesilapan? Fall? Apa fall ni? 20.
Apa yang berlaku tadi? Saya pun tak perasan apa yang berlaku tadi. Ada double ke tadi? Ada double touching. Bagi yang baru masuk kena bagi gift dulu, baru ada feature button full screen. Okay. Semi final ke ni? Ini dah final bang. Adli ni dah final. Okay, satu mata lagi. Terima kasih yang bagi gift. Siapa yang belum bagi gift, boleh bagi gift. Hantar je apa, rose ke, bunga teh ayam pun boleh. Uyik. Okay, satu lagi. Tahan. Bagi sorakan. Bagi drum. Cantik. Clever dari Wuyik. Okay, let's go Malik, let's go. Malaysia boleh. Terima kasih kepada yang follow. Baru 19 follow. Kalau boleh hari malam final ni, game final ni, saya nak 50 orang follow saya at least. Kemudian saya nak 20k tap screen. Gift tak apa. Gift saya tak minta pun. Okay, kalau nak bagilah. Cuma saya minta. Okay, saya nak minta you all kena bagi yang terbaik untuk tap screen dengan follow saya. Follow saya. Ada yang tanya saya, DJ pakai raket apa? DJ mana pakai raket? DJ pakai mic. DJ pakai mic, dia tak pakai raket. Saya main badminton pakai raket biasa je. Yonex lah. Saya daripada dulu saya pakai Yonex. Saya tak suka yang lain. Yonex yang biasa-biasa saja. Acik Antu baru set pertama ni. Set pertama kita menang 21-19. Yang belum follow sila follow dan follow Ice Mountain Dew. Okey. Terima kasih. Satu lagu DJ. Okey. Bukan hari ni lah. Siapa nak 7 lagu boleh. Siapa nak 7 lagu nanti kita buat hari lain. Hari ni kita tengok badminton dulu. Kebab berempah Heroes. Duduk dalam kereta. Tak apa, itu saya cakap. Sahabat-sahabat kita yang duduk dalam kereta, duduk tengah layan jam tu, layan badminton juga. So kita bagi siaran alternatif untuk anda. Layan badminton di TikTok FHNC ni. Cuma kalau tak tahu nak besarkan, you nak besarkan screen tu, you zoomkan sendiri. Buat manual. Sebab saya tak boleh nak buat besarkan. Nanti besarkan dia jadi benda lain. Dengan saya sekali tak boleh buat live, kita tak boleh tengok badminton. Alright, ada yang tanya DJ main single ke double? Saya dulu main single. Masa muda remaja dulu main single lah. Tapi sekarang dah main double lah. Sekarang dah main tu riadah petang lah. Tak adalah main hebat sangat. Cuma badminton ni sukan kegemaran lah. Okay, baru set pertama dah nak gugur jantung. Alright, kita tengok set kedua pula. Ice Mountain Dew ada raket macam Aaron Chia. Saya ada raket Chia satu. Bagus. Saya tujukan shuttle pada DJ Ijat. Terima kasih Ijat. Hafiz anak mami tengah buat order sambil layan live FHNC. Terima kasih Hafiz. Still yet to drop a game at these championships. Exercise jantung hari ni. Cantik Wuyik.
Kita beri tepukan kepada Wuyik ni. Opens it up to the far side. Spill harga raket bang. Syah kasih free game terbuka Malaysia lepas. Oh macam tu. Awak pergi lah. Awak pergi kat stadium. Sekarang point dah berapa? Okey, sekarang 2-1. Boleh besarkan gambar, boleh. Syam kata besarkan gambar boleh buat sendiri secara manual. Tolong ajar orang-orang baru yang masuk dalam live saya ni. Mereka tak tahu nak besarkan gambar macam mana. Oh, power lah pertahanan mereka ni. Kiri, kanan, depan, belakang semua boleh. Tapi akhirnya mereka melakukan kesilapan. Syukri atau macam mana? Zoom sendiri. Guna jari. Buat macam tu. Guna jari kaki lah. Jangan jari tangan lah. Jangan jari kaki. Kalau you all zoom pun dia akan terang. Dia akan clear. Don't worry. One shot. Yang tengok-tengok ni semua dah follow saya ke tak ni? Siapa nak PM saya tapi Talicha dah potong. Oh, berapa nak jual tu? Berapa nak jual? So apa dia punya power lah diorang ni main malam ni. Ini memang betul-betul game final ni. Keluar ke masuk? Apa kelemahan? Ada soalan. Apa kelemahan tim lawan DJ? Kelemahan tim lawan apabila kita kena main drive tapi kita tak main drive. Sebab Chen dia tinggi. Sebab tu kita main drive dengan Chen. Bola paras dada. Tapi kita memilih untuk main secara standard terbuka. Biasa kalau kita main dengan Shetty Renki kan, dia orang tinggi, kita main drive. Itu yang membuatkan kita menang. Itu juga kalau kita main dengan Denmark. Oh, laju Chen. Dia duduk depan. Bola tak sempat turun, dia dah tangkap. Chen Boyang ni. Malam ni Chen Boyang perform. Chen Boyang apa nama dia? Chen Boyang ni dulu dia tak perform sangat dulu. Dia baru naik lah. Mereka ni ranking ke-16 dunia banding dengan Erin Chia Sewuyik ranking ke-6. Masuk lah. Masuk lah. Terima kasih yang bagi ketupat. Siapa yang baru follow, terima kasih. Dalam ataupun keluar? Game kedua kita kena menang sebab kalau main set 3 set memang confirm Malaysia kalah. Itu kata Rahimah Imah. Ini komentator dari wakil wanita ni. Rahimah. Terima kasih Rahimah. Rahimah daripada mana ni? Bang, macam mana nak tinggi macam geng-geng China? Nak tinggi macam geng-geng China kena main skipping. Kena panjat pokok. Kena bergayut. Oh, cakap lah, bukan saya tahu pun. Dalam. Astro berapa ni? Ini adalah Astro FHNC. Hanya dekat sini je. BP Johor, Batu Pahat. Okey, terima kasih Kak. Halo and halo. Mata yang ke-6. Bola tak masuk.
Main skating je selalu bang. Oh, skating bagus. Wih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya tak tahu nak pronounce nama awak. Yana. Second game, he's had a bit of a problem with it. Just given some advice there. Share lagi rancangan ni kepada sahabat-sahabat kita yang lain supaya ramai juga boleh mengikuti secara langsung ni. Kita bagi aura kepada wira negara kita ni untuk memenangi game ni. Cantik. 2 kali Erin Chia bagi tipu helah macam tu. 6 sama. Terima kasih Rahimah. Terima kasih Khalis. Itu adalah nasib. Bola meniti jaring. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang bagi gift kat saya ketupat. Raya-raya ni kalau bagi ketupat best juga. Astro channel berapa? Astro saya tak tahu Astro lah. Yang saya tahu siaran ni saja yang ada. Cantik Aaron. Cucu sama. Bang, malam ni lepas Zeus dulu. Siapa nak belanja Zeus boleh. Saya okey je siapa nak ajak belanja. Sebab saya dah suara dah serak 2-3 hari dah saya dah jadi DJ dengan mic ni dia makan suara saya. A lot of nerves, a lot of tension in the venue here. Pertahanan Cina ni. Cantik Liu. Set pertama menang berapa? 21-19. Set kedua 8 sama. Ada kawan kita tanya, besarkan skrin boleh ke bang? Okey, tolong jawab kan macam mana kita nak besarkan skrin? Ran tanya, TV biasa ada ke? Tak ada Ran. Anda boleh zoom sendiri untuk besarkan. Naga api jurulatih baru pasukan Malaysia. Ya. Syukuri kata zoom. Okey. Kepada sahabat-sahabat kita yang baru masuk, yang memang tak pernah lagi tengok game di channel saya ni, boleh zoom sebab saya memang formatkan untuk anda zoom. Terlalu menyerong. Tak apa, kita buat balik. Farid, terima kasih follow. Siapa yang belum follow lagi, saya nak sekurang-kurangnya 50 follower. Itu sekurang-kurangnya lah malam ni. Tap screen kalau boleh 20k ke, baru best. Semalam saya buat live lebih pada 20k. Wuyi, apa hal ni Wuyi? Apa hal Wuyi? Jangan hilang fokus macam Faye hari tu. Go Zifei hari tu dia hilang fokus sekejap, kemudian dia kembali. Wuyik sekali lagi. Apa yang berlaku dengan Wuyik? 3 mata diberikan oleh pemain ataupun pasukan Cina ni. Mr. Ma. Okey, Mr. Ma tanya tu, tolong jawab tu Mr. Ma. Buka besar lah. Dia kata buka besar lah. Tolong bagi arahan, bagi carangan kepada Mr. Ma. Mungkin dia tak faham lagi.
Okey, sambil kita menunggu, boleh saya tahu anda mengikuti siaran ni dari mana? Okey, biasa saya akan tanya anda mengikuti siaran ni dari mana. Siapa yang belum follow lagi boleh follow. Anda buatkan dia full screen dulu, melintang tu, kemudian boleh zoom. Dari Sabah, Terengganu, FYP bang. Tap screen lepas tu zoom. Okey, bagi tahu dekat mereka yang belum lagi bersama saya sebelum ni, baru pertama kali, tak tahu lagi nak zoom, nak besarkan macam mana. Mata yang ke-12. Terima kasih yang bagi gift dekat saya, terima kasih ya. Tiga kali 3-4 kali Aaron Chia melakukan helah macam tu. Kalau kita smash, dia boleh angkat. Lima mau follow, terima kasih. Cantik. Miji kata menang 23-21. Ini Ali Nujum baru masuk ni. Ali Nujum baru masuk. Dia kata kita menang. Saya tak pasti. Kita masih tengok live ni. Ada orang kata dah menang. Hadir dari kaki Gunung Kinabalu. Terima kasih Yoko. Cantik. Satu mata lagi kita bagi drum. Awak lambat. Menang 24-22. Cantiklah Wuyik. Mata ke-12. MHR saya tak hadir bang. Tak hadir Tak hadir tapi muncul. Saya tak hadir tapi muncul. Yes. Cantik Wuyik. Dah potong. Budak Sabah tengah fokus Pahang Ponting. Kerinci hadir. Terima kasih orang Kerinci. Satu lagi. Kita kena terus. Bola tanggung. Tak senang duduk, kata Ida Sani. Memang tak senang duduk. Permainan sengit. First set tadi berapa bagi? 21-19 kita menang. 21 set yang pertama tadi. Keluang Johor ada. Terima kasih orang Keluang. Liu tak boleh nak delay. Tu lah, sekarang ni tak boleh delay. Keluar. Kita ada dua wakil wanita, Ida dengan Rahimah. Terima kasih kerana bersama dengan wira-wira kita. Tinggi. Aaron, kau bagi tinggi Aaron. Wawa dah kata datang migraine lah. Wawa pun
wakil wanita kita pun mesti main badminton juga ni. Jantung duk-dap Poji kata. Anticipated that time around by Chen Boyang. Just popped up back into the air and a nice height for him. Ai Chia. There he is again. The drop picked up this time by Liu. Tahan. Tu dia. Menggigil kepala lutut. Ramai je orang di dalam ni host. Oh ramai. Oh okey. Siapa wanita tulis W, siapa lelaki tulis L. Full stretch for that. Bagi drum okey. Budak Sabah kata bagi drum. Jom kita bagi drum. Siapa menang ni bang? Okey, tak tahu lagi lah. First game kita menang 21-19. Sekarang ni tengah main. Tapi ada juga dalam ni yang dah buat ramalan. Nujum Pak Belalang kita kata menang, kata 24-22 lah. Okey, drum. When it comes to the big occasions, when it comes to dealing with the pressure in these situations. Cantik. Clap. Points clear now. Sekali lagi. Bagi drum. Ranking berapa Cina tu? Ranking ke-16. Yang okay, nice. Thank you Yang. Oh. Terbaik. 17. Terima kasih yang follow, terima kasih yang bagi gift, terima kasih yang komen. Main nak drum ni. Jap, drum kita menang, kita bagi drum. Oh, dapat lagi. Ya. Tu dia. Padulah malam ni. Aaron Shah dengan Suyi. Betul-betul senaman jantung. Dah nampak tu. Kita nak menang betul. Dah nampak. Cuma pastikan kita menang. Tu je. Oh, Aaron. Nampak kepala lutut Cina tu yang menggigil. Aaron selamba je muka. Terpaku player Cina. Saya fokus tau. Screen bang. Okay. Fokus. Tahu screen bang. Okay. Call me Fizan. Thank you Zan. Malam ni Malaysia win. Camas kata China dah pucat. Out. Yeah. Oh, sedikit keluar walaupun Chen saya rasa dia dah over, dia mati langkah overstep tadi. Cuma keluar sedikit, tak apa. Tahan. Oh, ada orang bagi kata, kalau menang lagu negaraku ha. Negaraku semua kena bangun lah. Masih lagi dapat bertahan. Cantik lah dia orang punya ni pertahanan. Ya.
Permainan yang sangat luar biasa, dramatik. Dua-dua lihat. Mata yang ke-20. Mana lagi nak tengok pemain kita bermain macam ni, susah. Saya tak pernah tengok Sowyik dengan Aaron Chia main seperti ini sebelum ini. Walaupun mereka banyak kali menang, tetapi inilah permainan yang sangat padu, mantap. Setuju tak dengan saya? Ada yang dah bagi 21-17 untuk Bomo. Okey, tak apa. Coach yang padu, struggle. Dah player Cina tu, betul. Cina tu dah terbayang Bush Limau. Okey, satu lagi. Drum satu. Itu dia. Kemenangan kepada Malaysia. Menang akhirnya. Terberi tepukan kepada mereka. Terima kasih Wuyik. Terima kasih Aaron Chia. Terima kasih anda yang sudah menonton di FHNC kerana bersama dengan saya beri aura positif kepada wira-wira negara kita malam ini. Kita adalah pemain yang ketiga malam ini untuk memberi sokongan walaupun jauh dari Malaysia, tetapi sampai suara kita ini, aura yang kita sampai, yang kita luahkan ini sampai. Alright, so terima kasih semua. Esok cuti. Esok tak cuti. Ni bukan Malaysia benang apa ni, tak cuti. Tahniah. So terima kasih semua kepada anda yang mengikuti secara langsung dari FHNC. Kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih yang follow, yang tap screen, yang bagi gift kepada kami di sini. Saya nak ucapkan terima kasih. Kalau ada lagi rancangan live di sini, kita akan bawa untuk anda. Yang penting sekali anda akan follow rancangan ini dan beri support kepada kami untuk kami bawakan khas teristimewa untuk anda. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Anda nak tengok ni ke? Nak tengok bagi hadiah ke? Tak payah kot. Okey. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk negara.